Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua hari ni? Nina ada kledek dia dan Nina rasa macam nak buat cemek molek. Okey, cemek molek kali ni adalah resepi daripada mak dan juga nenek Nina, di mana mak ada juga menjual cemek molek frozen kat luar. Cemek molek kali ni insyaAllah dia akan rangup kat luar, sangat lembut kat dalam, sangat berlemak kat dalam dan sangatlah sedap insyaAllah. Okey, anda semua bolehlah semak resipinya. So macam mana kita nak hasilkan cemek molek yang sangat padu ni? Jom kita semak. Mak Nina pesan kalau nak cari keledek, kena pasti keledek tu ada serabut banyak ke tak kat dalam. Kalau banyak, kenalah rajin-rajinlah buang dia punya serabut tu. Jadi, Alhamdulillah keledek Nina kali ni, Alhamdulillah tak ada masalah. Memang sangat cantik. Jadi, first step Nina kena kupas dulu lah dia punya kulit. Nina gunakan tak banyak kali ni sebab nak buat makan petang ataupun berbuka puasa saja. Untuk suami Nina, dia suka sangatlah cemek molek ni kan. Jadi, Nina kupas sehingga bersih. Anggaran berat cemek molek ataupun anggaran berat keledek ni lebih kurang dalam 200 ke 300 gram sahaja. Dan ni dah siap potong-potong untuk Nina rebus. Okey. Potong tu ikut dan lah, nak nipis boleh, nak apa boleh. Jadi Nina lebih suka nipis-nipis sebab senang nanti Nina nak lenyek kan. Nina masukkan ke dalam kuali ataupun periuk yang bersesuaian dan Nina masukkan air dia separat-parat keledek tu sahaja. Tak lebih tak kurang, supaya air dia akan mengering nanti dan Nina tak ada lebihan air lah. Jadi dia akan lebih sedap kalau dengan cara macam ni. Dan Nina masukkan sedikit garam untuk rasa yang lebih berlemak nanti. Alhamdulillah setelah beberapa minit inilah hasilnya. Nampak tu air pun dah mengering dan Nina terus tutup api dan Nina terus masukkan keledek kita yang dah siap lembut ni ke dalam bekas yang bersesuaian untuk kita buat next step. Mak Nina pesan suruh tunggu sejuk dulu barulah kita masukkan belaka-belaka ni lah. Jadi kat sini Nina ada planta. Kalau anda semua ada butter ataupun margarine kat rumah bolehlah guna. Sebab kat rumah ada planta saja, Nina masukkan sedikit planta untuk rasa yang lebih berlemak kita punya cemek molek ni nanti. Jadi Nina lenyek-lenyekkan bersama dengan sedikit planta tadi. Jangan banyaklah, ya agak-agak sahaja. Cemek molek kali ni nak akan hasilkan cemek molek yang lebih keledeknya. Maksudnya dia punya tepung tu sangat kurang lah. Jadi kita akan lebih rasa keledek. Sebab tu dia akan rasa lebih lembut. Tapi kalau untuk berniaga, anda semua boleh letakkan lebih sikit lah dia punya tepung tu kan. Macam tu ya. Jadi selepas dah lenyek, dah sebati kita punya planta tadi, masukkanlah sedikit tepung gandum ni lebih kurang dalam 1,5 sudu saja macam tu dan gaul rata. Okey, anda boleh rasa-rasalah agak-agak dia macam kita dah boleh buat dia punya adunan ataupun acuan tu kan, bentuk cemek molek tu. Kalau dia dah boleh bentuk tu, maksudnya kita stop lah letak tepung. Macam Nina yang suka macam ni lah, asaskan dia boleh agak-agak je kan. Macam kita tak lebih tepung sangat lah Jadi step yang seterusnya kita akan bulat-bulatkan dia untuk kita bentuk macam lebih kurang macam jadi macam keledek lah ataupun bentuk cemek molek tu. Dia akan bulatkan sekejap dan nak akan tekan-tekankan sikit sebelum kita masukkan gula. Kalau anda rasa macam serabut ataupun risau kan melekit-lekit kat tangan tu, bolehlah pakai minyak sikit, letaklah kat tangan tu. Okey, Nina tak pakai pun sebab Nina entahlah terlupa katnya. Tapi Alhamdulillah semua pun okey. Masukkanlah sedikit gula tu dan kita tutup dan bentuklah macam cemek molek. Nenek Nina pesan ada beberapa tips kita nak hasilkan dia punya luar yang garing tu. Kejap lagi Nina akan bagi tahu semua macam mana cara dia. Okey, bila dah nampak lebih kurang cantik-cantik macam tu kan, Nina buat gemuk sikit lah, senang kan. Suami Nina memang suka sangat lah, setakat 5 biji untuk dimakan tu boleh lah kot kan. Dan dah siap, Nina ketepikan macam ni. Okey, dan Nina buatlah sehingga selesai. Alhamdulillah inilah hasilnya. Sempurna macam tu kan. Tapi tak siap lagi. Nenek Nina kata kalau kita nak bagi dia caramelized cantik ataupun ada rasa manis sikit lah, kalau Nenek Nina dia akan gilik sikit cemek molek itu dengan
gula sebelum kita goreng, supaya rasa ni nanti bila kita gigit tu dah akan rasa manis kat luar dan ada rasa gula juga di dalam. Kalau untuk anda yang tak suka sangat rasa manis, bolehlah, sebab Nenek Nina yelah kita orang Pantai Timur kan, Nenek Nina tu jadi dia suka manis-manis sikit lah, sikit je, tak banyak lah kan. Jadi okey, dah settle lah pun, jom kita goreng. Menggunakan api yang sederhana, anda bolehlah goreng sehingga kedua-dua belah bahagian cemek molek tu kepirangan macam tu kan. Kalau Nina akan biar satu side je, nanti dah settle satu side macam dah agak garing, barulah Nina flip over supaya rasa texture dia cantik lah kan, macam tu macam tu. Nina tak flip over banyak-banyak kali, tidak. Okey, inilah hasilnya. Okey, inilah hasilnya. Nampak tu cantik sangat. Luar ada caramelized dia. Bau dia sangat wangi sebab apa, kita pakai pelanta tadi. Luar dia rangup dan ada kalau kita perhatikan bunyi kan, kita dah nampak kat situ kan. Okey. Dan kita tengok isi dia sangat juicy dan berlemak macam tu. Dah, itu sajalah untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like and share, hit the bell notification untuk pelbagai menu menarik daripada Nina. Sayang semua, selamat cuba untuk resepi Cemek Molek padu ni. Bye bye semua. Assalamualaikum.